Tanam dia! Tanam dia! Suara kolonel yang kejam itu bergema di padang kawat yang panas terik. Dengan deruman yang menggerunkan, sebuah jentolak tentera yang besar menuang timbunan tanah hitam ke atas seorang askar wanita muda yang terbaring di dalam lubang cetek. Buk, buk. Bongkah-bongkah tanah jatuh tanpa belas kasihan ke atas tubuh kecilnya. Ratusan askar terpaksa menyaksikan pemandangan ngeri itu dalam ketakutan dan rasa tidak berdaya menahan nafas. Di atas lubang itu, kolonel bersama 4 orang kanannya sedang menghisap rokok dan ketawa kecil menikmati adegan manusia ditanam hidup-hidup seolah-olah menonton filem. Pada saat itu, di atas bukit kecil tidak jauh dari situ, seorang ayah tua berpakaian ringkas yang datang untuk melawat anak perempuannya menyaksikan segala-galanya. Dia tidak menjerit, dia tidak berlari turun, tiada kesedihan mahupun kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan dingin yang seolah-olah menelan semua cahaya di dunia. Dia hanya mengeluarkan telefon bimbit lamanya dari poket dengan senyap. Hanya satu panggilan telefon panggilan yang akan membuka pintu neraka di bumi ini. Kampung nelayan kecil di Terengganu dipenuhi dengan bau masin laut dan hanyir ikan sejak awal pagi. Burung camar berterbangan di atas bot nelayan yang pulang dengan hasil tangkapan penuh semalaman mendesak pagi. Asap putih dari cerobong rumah-rumah kecil di kampung itu mengepul, menandakan sarapan sedang disediakan. Ia adalah pemandangan pagi kampung nelayan yang damai dan meriah. Di dapur kecil sebuah rumah usang tetapi bersih dan kemas dalam suasana itu, seorang lelaki tua sedang menyediakan sarapan dengan kemahiran yang kurang cekap. Namanya Mansur bin Osman. Beliau adalah seorang nelayan tua yang pendiam yang telah tinggal di kampung ini sepanjang hayatnya. Di wajahnya, kedutan yang dalam diukir oleh angin laut yang kasar dan matahari yang terik, terhampar seperti peta. Tangannya kasar dan berbuku kerana memegang jala dan dayung seumur hidupnya. Namun, hari ini, tangan kasarnya bergerak dengan sangat halus. Beliau sedang memasak ikan singgang yang jernih dengan ikan segar yang baru ditangkap dan menyediakan sambal tumis pedas kegemaran anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Bau harum masakan mengepul dari periuk. Dia sedang memasak untuk seseorang selain dirinya. Anak perempuan bongsunya, Siti Aisyah. Dia bergilir-gilir melihat jam dan kalender. Hari ini adalah hari pertama Siti Aisyah dibenarkan melawat selepas penempatan ke unitnya. Dia tidak tidur semalaman kerana teruja dan bimbang. Beliau mempunyai 3 orang anak, 2 lelaki dan seorang perempuan. Anak lelaki sulungnya, Taufik, adalah seorang Lieutenant General yang membanggakan memimpin Angkatan Gerak Cepat, AGC, Tentera Darat Malaysia. Anak lelaki kedua, Tahir, juga seorang Major Jeneral yang cemerlang, Panglima Brigade Para. Kedua-dua anaknya telah menjadi askar yang hebat, mewarisi darahnya. Tetapi tempat yang paling dalam dan paling lembut di hatinya sentiasa menjadi milik anak perempuan bongsunya, Siti Aisyah. Sejak kecil, Siti Aisyah sangat rapat dengannya. Apabila anak lelakinya berasa janggal dengan kekasaran dan ketegasan ayahnya, hanya Siti Aisyah yang akan memegang tangan kasarnya, duduk di pangkuannya dan berceloteh. Dia adalah satu-satunya cahaya dan kehangatan dalam hidupnya. Beliau tidak pernah bercakap mesra atau memeluk anak lelakinya dengan mesra. Beliau mahu mereka membesar menjadi lelaki yang kuat. Beliau tidak memaksa mereka untuk mengikut jejak langkah tentera. Tetapi beliau menanamkan hanya satu perkara ke dalam tulang sumsum mereka. Sesiapa yang mencemarkan pakaian seragam tentera, dia bukan manusia. Kedua-dua anaknya menelan arak keras itu dalam sekali tegukan tanpa berkata apa-apa. Kamu sudah menjadi askar, katanya perlahan. Mulai sekarang, nyawa kamu bukan milik kamu. Nyawa kamu milik negara dan milik rakyat yang perlu kamu lindungi. Ingat itu. Baik ayah. Dan ingat satu perkara lagi. Matanya bersinar dingin.
Pakaian seragam ini adalah kafan seorang askar. Ia adalah pakaian terakhir yang akan kamu pakai hingga ke liang lahat. Jika ada sesiapa yang mencemarkan pakaian ini demi wang atau kesenangan, dia bukan anakku. Dia bukan manusia. Jika kamu menjadi serangga seperti itu, dia berhenti dan merenung senapang patah lama yang tergantung di dinding. Dalam sendiri akan menembak jantung kamu. Faham? Kata-katanya bukan gurauan. Kedua-dua anaknya membaca keikhlasan di mata ayahnya. Mereka mengangguk bersungguh-sungguh, merasakan bulu roma mereka meremang. Seperti sumpah pada hari itu, kedua-dua anaknya membesar menjadi askar yang cemerlang. Mereka tidak pernah memalukan nama ayahnya. Tetapi Siti Aisyah berbeza. Dia tidak mahu menjadi askar. Dia mempunyai impian sederhana untuk menjadi pelajar universiti biasa, bergaul dengan rakan-rakan dan membuka sebuah kafe kecil. Beliau menghormati impian anak perempuannya itu. Beliau tidak mahu dia menempuh jalan yang sukar seperti dia atau abangnya. Tetapi takdir tidak membenarkannya kekal dalam kehidupan biasa. Ketika hampir menamatkan pengajian di universiti, dia tiba-tiba memutuskan untuk menyertai tentera. Dia memohon menjadi sarjan wanita. "Kenapa?" tanya ayahnya. Siti Aisyah hanya tersenyum cerah dan berkata, "Saja, ayah. Saya ingin mencubanya sendiri. Saya ingin melihat dengan mata sendiri bagaimana negara ini yang ayah dan abang-abang telah lindungi sepanjang hidup. Dan saya juga ingin menunjukkan kepada ayah bahawa anak perempuan ayah tidak selemah itu." Beliau tidak dapat membantah lagi. Begitulah. Anak perempuannya yang kecil dan halus itu melangkah sendiri ke dunia lelaki yang paling sukar dan paling kasar. Beliau memasukkan lauk pauk yang telah disediakan dengan teliti ke dalam bekas makanan bertebat dan meninggalkan rumah untuk menaiki bas awal pagi. Di belakangnya terdapat sebuah beg galas kecil dan di tangannya terdapat beg bekal makanan untuk anak perempuannya. Penampilannya tidak berbeza dengan mana-mana ayah biasa di dunia. Bas itu memandu selama beberapa jam dan menurunkannya di terminal asing di Gerik, Perak. Beliau bertukar ke bas bandar menuju ke pangkalan. Pemandangan yang berlalu di luar tingkap sangat berbeza dari kampung tepi laut tempat dia tinggal seumur hidupnya. Pagar kawat berduri yang tinggi dan tajam serta pos-pos kawalan yang kukuh di mana-mana. Barulah dia menyedari bahawa anak perempuannya berkhidmat di barisan hadapan yang paling berbahaya. Akhirnya, bas berhenti di perhentian di hadapan pintu gerbang pangkalan. Dia turun dari bas dan memandang pintu gerbang pangkalan yang besar. Dia menghampiri pos kawalan dan memohon lawatan dengan suara yang gemetar. "Saya ingin melawat Sarjan Siti Aisyah." Pengawal muda itu mengeling pakaiannya yang usang dan cara bercakapnya yang kekok, kemudian berkata dengan nada bosan, "Sarjan Siti Aisyah? Tunggu sebentar." Pengawal itu menelefon ke suatu tempat. Selepas seketika dia berpaling ke arahnya dengan ekspresi serba salah. "Tuan, Sarjan Siti Aisyah sedang mengambil bahagian dalam latihan khas, jadi lawatan tidak dibenarkan." "Ya, latihan khas?" "Ya. Ia adalah latihan penting dan beliau tidak boleh berhubung dengan dunia luar untuk beberapa hari." "Maaf, tetapi tuan perlu pulang." Jantungnya jatuh. Dia telah memandu selama berjam-jam. Adakah dia perlu pulang tanpa melihat wajah anak perempuannya? Tetapi apa yang lebih membimbangkan hatinya adalah pandangan mata pengawal yang kekok itu. Dia menyembunyikan sesuatu. Adakah sesuatu yang berlaku? Dia mencari tempat tertinggi yang boleh melihat seluruh pangkalan. Beliau mendaki denai gunung yang kasar tanpa bunyi, mengingati kemahiran navigasi dan pergerakan rahsia yang telah lama dilupakannya. Tubuhnya sudah tua, tetapi langkahnya masih lincah. Akhirnya, dia tiba di atas bukit kecil yang menghadap ke padang kawat pangkalan. Dia menyembunyikan dirinya di sebalik pokok dan memandang ke bawah ke padang kawat. Ratusan askar berhimpun di padang kawat. Dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah jentolak tentera yang besar. Dan dia melihatnya.
Dia meragui matanya. Seorang askar wanita diselubungi debu hitam terbaring di dalam lubang cetek di hadapan jentolak itu. Jantungnya terhenti. Walaupun dilihat dari jauh, dia tahu itu adalah anak perempuannya, Siti Aisyah. Dan dia melihat jentolak itu mula bergerak dengan deruman dan ia mula mencedok timbunan tanah hitam dan menuangnya ke atas tubuh kecil anak perempuannya. Tiada suara keluar dari mulutnya. Tiada air mata mengalir dari matanya. Dunianya runtuh. Dan pada saat itu, Mansur bin Osman, nelayan tua yang baik hati itu, mati. Dan di dalam dirinya, satu lagi entiti yang telah tidur nyenyak selama berpuluh-puluh tahun bangun. Naga hitam pasukan khas legenda yang pernah dipanggil Malaikat Maut oleh musuh. Komandan terakhir unit itu. Saat itu adalah kebangkitan Komandan Naga Hitam, Mansur. Masa terhenti. Segala-galanya di dunia, Mansur terhenti. Tiada lagi bunyi kicauan burung atau bunyi angin yang menyentuh telinganya. Di matanya hanya pemandangan seperti neraka yang berlaku di padang kawat di bawah diulang perlahan-lahan seperti filem hitam putih. Jentolak kuning yang besar. Cangkulnya yang berat, seperti mulut mesin itu, mengorek tanah dengan deruman dan timbunan tanah hitam yang diangkut dituang tanpa belas kasihan ke atas tubuh anak perempuannya Siti Aisyah yang terbaring di dalam lubang. Buk, buk, buk. Bunyi bongkah tanah jatuh ke atas pakaian seragam tentera anak perempuannya, ke atas wajahnya, terasa begitu jelas seolah-olah bunyi hatinya yang terkoyak. Anak perempuannya, anak bongsunya yang kecil dan lembut, makhluk yang dia sayangi dan hargai lebih dari nyawanya sendiri sepanjang hayatnya, dia tidak bergerak, dia seolah-olah sudah tidak sedarkan diri. Tubuhnya diselubungi debu hitam dan mungkin darah, terlipat lemah di dalam lumpur seperti anak patung yang dibuang. Dan di atas lubang itu berdiri 5 orang lelaki. Tanda pangkat pegawai dan pegawai waran tersemat di bahu mereka. Mereka adalah komandan yang sepatutnya melindungi dan menjaga anak lelaki dan anak perempuan negara ini, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka sedang menghisap rokok. Asap putih keluar dari mulut mereka. Mereka ketawa. Mereka bercakap kosong dan berjenaka antara satu sama lain. Mereka menikmati pemandangan manusia ditanam hidup-hidup seolah-olah ia adalah tontonan yang menarik. Ketawa mereka dibawa oleh angin. Samar-samar terdengar oleh Mansur yang berdiri di atas bukit. Pada saat itu, semua akal waras yang menguasai kepala Mansur terputus. Sesuatu yang panas meletus di dalam dirinya. Ia bukan kesedihan. Ia adalah naluri pemusnahan primal, melangkaui kemarahan. Ia adalah kegilaan pemangsa tua yang menyaksikan anaknya sendiri dikoyak di hadapan matanya. Dia mahu berlari menuruni bukit, menggigit leher mereka dengan giginya, mencabut jantung mereka dan mengunyahnya. Dia benar-benar cuba bergerak begitu. Otot kaki tuanya bergerak-gerak. Tetapi pada saat itu, satu lagi diri yang telah tidur jauh di dalam tubuhnya selama berpuluh-puluh tahun menahan kegilaannya. Tenang, tenang. Itu bukan suara Mansur si nelayan tua. Itu adalah suara komandan yang keras seperti keluli yang ditempa melalui pelbagai pertempuran maut. Komandan Naga Hitam yang legenda. Kemarahan tidak menyelesaikan apa-apa. Kemarahan hanya mengaburkan pandangan. Bertenang. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang bukan kemarahan. Ia adalah penghakiman. Kepalanya yang panas mula disejukkan dengan dingin. Tangannya yang gementar berhenti. Matanya yang merah kembali mendapatkan cahaya kegelapan yang tidak terduga dalamnya. Dia bukan lagi seorang ayah yang berduka. Dia adalah seorang pemburu yang sedang bersiap untuk memburu. Dia mengeluarkan telefon lipatnya yang lama dan kasar dari poket. Skrinnya retak dan butangnya haus. Tetapi pada saat ini, ia akan menjadi alat penghakiman yang lebih kuat dan menakutkan daripada mana-mana senjata canggih di dunia. Dia tidak bergerak.
Dia menunggu sehingga anak perempuannya di bawah tertimbus sepenuhnya oleh timbunan tanah hitam. Ia adalah perkara yang kejam, tetapi dia perlu tahu sejauh mana mereka boleh pergi, sejauh mana kejahatan mereka telah sampai. Dia perlu melihat dan mengingati segala-galanya dengan mata sendiri. Kerana itulah satu-satunya cara untuk memberinya neraka yang paling sempurna dan kejam pada masa hadapan. Deruman jentolak terhenti. Lubang itu telah ditimbus sepenuhnya. Anak perempuannya tidak kelihatan lagi, hanya tanah rata yang tinggal di tempat dia berada. Bagus, sangat bersih, kata lelaki yang kelihatan seperti komandan berpangkat kolonel itu dengan kepuasan. Dia membuang puntung rokoknya di atas tanah tempat anak perempuan itu ditanam. Tiada sesiapa yang melihat apa yang berlaku hari ini. Faham? Dia menjerit ke arah ratusan askar yang berbaris di padang kawat. Jika sepatah perkataan pun bocor keluar tentang hari ini, kamu akan menerima nasib yang sama seperti dia. Bukan sahaja kamu, malah keluarga kamu juga tidak akan selamat. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Askar-askar itu hanya mengangguk ketakutan. Mansur melihat segala-galanya dan dia mengukir wajah 5 lelaki itu seorang demi seorang ke dalam ingatannya seperti cap. Dia berpusing dengan senyap dan mula menuruni semula jalan yang dia datang tanpa bunyi. Langkahnya tidak lagi mengandungi keterujaan atau kekecewaan seorang ayah yang melawat anaknya. Langkahnya adalah langkah malaikat maut yang bergerak untuk membuka pintu neraka. Dia keluar dari pangkalan dan duduk di bangku lama di perhentian bas yang sunyi. Dia membuka telefonnya dan dia menekan butang speed dial nombor 1 lama-lama. Nombor itu disambungkan kepada anak sulungnya, Lieutenant General Taufik. Isyarat berdering 2 kali dan suara anak lelakinya yang biasa dan berwibawa kedengaran dari gagang telefon. Ayah, ada apa telefon waktu macam ni? Mansur terdiam seketika. Tekaknya tersekat dengan sesuatu yang panas. Dia menelan air liur dan dia membuka mulutnya. Suaranya adalah suara yang tidak pernah dia keluarkan sepanjang hidupnya. Suara yang dingin dan kering seperti kematian tanpa sebarang emosi. Taufik, ini ayah. Ayah, kenapa suara ayah begitu? Ada apa-apa yang berlaku? Kebimbangan kedengaran dalam suara anak lelakinya dari gagang telefon. Mansur merenung kosong ke padang kawat di kejauhan tempat anak perempuannya ditanam. Mereka tanam Siti Aisyah. Sebaik sahaja kata-kata terakhirnya berakhir, keheningan yang sangat singkat mengalir dari gagang telefon. Dan suara yang memecahkan keheningan itu bukan lagi suara anak lelakinya. Ia adalah raungan singa jantan yang kehilangan singa betina dan anaknya. Ayah! Ayah di mana sekarang? Hantar lokasi segera. Setiap perkataannya adalah bunyi kemarahan yang menggigit gigi. Masa penghakiman telah bermula. Mereka tanam Siti Aisyah. Sebaik sahaja 6 perkataan yang mengerikan itu keluar dari mulut Mansur seperti wasiat, dunia di seberang gagang telefon terdiam sepenuhnya. 1 saat, 2 saat. Masa terasa panjang seperti keabadian. Keheningan itu adalah mata ribut. Keheningan yang mengerikan di mana kemarahan besar yang akan menelan segala-galanya sedang dipadatkan dan dipekatkan. Dan akhirnya, suara yang memecahkan keheningan itu bukan lagi milik anak sulungnya, Taufik, ayah. Suara itu rendah dan tenang, tetapi di sebalik ketenangan itu tersembunyi niat membunuh yang menggaru seperti besi dan kemarahan yang lebih panas daripada lava. Ayah di mana? Ia bukan soalan. Ia adalah pertanyaan terakhir penembak tepat yang mengesahkan sasaran. Hantar koordinat lokasi segera. Mansur menekan butang telefon lipat lamanya dengan tangan kasarnya sebagai jawapan. Bip, bip, bip. Mesej teks ringkas yang mengandungi lokasinya dihantar ke telefon anak lelakinya. Baik, jangan bergerak dari situ. Saya akan datang sekarang. Tuk, panggilan terputus. Mansur menutup telefonnya. Dia tidak perlu menerangkan atau meminta apa-apa lagi kepada anak sulungnya. Dia tahu anaknya.
Dia tahu raksasa jenis apa dia dan apa yang boleh dia lakukan apabila dia marah. Dia membuka semula telefonnya dan menekan butang speed dial nombor 2 lama-lama. Anak keduanya Major Jeneral Tahir. Panggilan disambungkan sebelum isyarat berdering 2 kali. Suara anak lelakinya yang lantang dan bertenaga berbeza daripada abangnya kedengaran dari gagang telefon. "Ayah, ada apa? Ayah baik-baik saja kan?" Sebaik sahaja mendengar suara Mansur, nada suara Tahir serta-merta berubah. "Ayah, ada apa? Ayah sudah hubungi Abang Taufik. Ayah rasa perlu beritahu kamu juga." Mansur mengulangi 6 perkataan mengerikan yang sama yang dia katakan kepada anak sulungnya sebentar tadi. Mereka tanam Siti Aisyah. Reaksi Tahir di seberang gagang telefon sangat berbeza daripada Taufik. Daripada keheningan, raungan binatang yang tertahan meletus dari mulutnya. Krr, hah. Dan raungan itu segera diikuti dengan letupan kemarahan, seperti api sulfur neraka. "Siapa jahanam itu, ayah? Beritahu saya sekarang. Saya akan cincang dan kunyah mereka semua. Dia adalah api. Api yang membakar segala-galanya." "Tenang," kata Mansur perlahan. "Apa yang ayah perlukan sekarang bukan kemarahan kamu. Ia adalah taring kamu. Hanya beritahu saya, ayah." Suara Tahir menurun rendah. Kemarahannya tidak hilang. Ia hanya disejukkan seperti peluru berpandu-berpandu yang bersedia untuk terbang tepat ke sasaran. "Sediakan unit paling pantas di barrage kamu. Dan tunggu isyarat abang kamu. Hari ini, kita mulakan pemburuan." Mansur mematikan panggilan. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Dia telah membangunkan 2 ekor harimau yang sedang tidur. Kini, yang tinggal hanyalah menonton bagaimana harimau-harimau itu akan mengoyak mangsanya. Dia bersandar di bangku lama dan memejamkan mata. Dia seolah-olah mendengar gelak tawa Siti Aisyah semasa kecil di telinganya. "Ayah." Setitis air mata panas mengalir dari sudut matanya yang berkedut. Pada waktu yang sama, Pejabat Panglima Angkatan Gerak Cepat, AGC, Gedebum. Meja kerja kayu berat itu terbelah 2 akibat hentaman besar. Dokumen dan komputer di atas meja jatuh ke lantai seperti air terjun. Lieutenant Jeneral Taufik berdiri di situ, menghancurkan telefon bimbit yang baru selesai bercakap dengan ayahnya dengan tangan kosong. Krak, telefon itu hancur, menjadi serbuk dan mengalir dari genggamannya. Darah mengalir dari tangannya, tetapi dia seolah-olah tidak merasakan kesakitan. Wajahnya yang biasanya dingin seperti ais, kini hirut hodoh dengan kemarahan. Matanya merah menyala seperti hantu neraka. "Mereka tanam Siti Aisyah," suara yang lebih dingin daripada hawa neraka keluar dari mulutnya. Dia menekan butang kecemasan di interkom. "Panggil Ketua Staf Operasi, Ketua Staf Perisikan dan Komandan Polis Tentera. Semua berkumpul di pejabat saya dalam 1 minit. 1 minit. Sesiapa yang lambat walau 1 saat, bersedialah." Suaranya bukan jeritan, tetapi niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuatkan sesiapa yang mendengarnya beku hingga ke tulang. Tidak sampai seminit, 3 pegawai berpangkat kolonel membuka pintu pejabat dan bergegas masuk dengan wajah pucat. Mereka menahan nafas melihat pemandangan pejabat yang huru-hara dan komandan mereka yang berdiri seperti syaitan. Tabik hormat. Situasi berlaku. Taufik tidak menerima tabik hormat mereka, sebaliknya berpaling ke arah peta taktikal besar yang tergantung di dinding. Jari telunjuknya menunjuk ke satu titik pada peta. Gerik. "Mulai sekarang, semua unit siap sedia tempur tertinggi dalam Angkatan Gerak Cepat diaktifkan." "Ya, siap sedia tempur. Adakah musuh menceroboh?" tanya Ketua Staf Operasi dengan suara yang gemetar. "Musuh ada di dalam," suara Taufik pecah. "Sediakan unit tinjauan khas dan regimen komando AGC untuk berlepas dengan senjata lengkap dan sediakan semua skuadron helikopter tempur untuk berlepas. Senjata api menggunakan peluru hidup." "Peluru hidup? Apa maksud Tuan Panglima?" "Ini aku luluskan, walaupun tanpa kelulusan Markas Angkatan Bersama."
Taufik berpaling. Ketua Staf Operasi yang bertembung mata dengannya berundur tanpa disedari. Dan Komandan Polis Tentera gerakkan semua company polis tentera mekanis di bawah AGC. Sasaran adalah Batalion ke-3, Regimen ke-72, Division Infanteri ke-45 Gerik. Itu adalah pangkalan tempat Siti Aisyah berkhidmat. Misi operasi penindasan. Siapa sasaran penindasan? Semua pasukan penentang di sana. Kata-katanya hampir seperti pengisytiharan rampasan kuasa, tetapi tiada sesiapa pun di situ yang berani mengingkari perintahnya. Ini bukan latihan. Ini adalah perang. Pergi dan hantar semua serangga yang menyentuh adikku ke neraka. Itu adalah perintah terakhirnya. Pada waktu yang sama, pejabat Panglima Brigade Para ke-10, Mejar Jeneral Tahir mundar-mandir di dalam pejabatnya seperti harimau yang terperangkap. Wajahnya merah menyala kerana marah dan penumbuknya digenggam erat seolah-olah akan menghancurkan sesuatu bila-bila masa. Di hadapannya, semua staf brigade berdiri menundukkan kepala seperti pesalah. Ulang lagi, dia menggerutu. Apa yang kamu cakap tadi? Ketua Staf Sumber Manusia membuka mulutnya dengan susah payah dengan ekspresi ingin mati. Pemeriksaan latar belakang Sarjan Siti Aisyah mengesahkan bahawa dia adalah adik perempuan Tuan Panglima. Tetapi Tahir menjerit. Suaranya seperti guruh. Tetapi kamu tidak tahu apa-apa semasa dia ditanam hidup-hidup di tanah Gerik. Maaf. Kami minta maaf. Buang perkataan tidak berguna itu. Dia mencabut tongkat kuasa yang tergantung di dinding dan menghempaskannya ke atas meja mesyuarat. Pak, tongkat kuasa itu terbelah dua. Dengar perintahku sekarang. Matanya merah menyala. Semua batalion tugas khas brigade panggil kecemasan dan gerakkan semua peralatan mudah alih yang ada, termasuk batalion tinjauan mekanis dan kereta kebal pendekar. Berlepas ke Gerik sekarang, Tuan Panglima tanpa kelulusan division. Ketua Staf Operasi cuba menghalangnya dengan bersungguh-sungguh. Diam, aku yang akan bertanggungjawab. Dan jika ada sesiapa yang menghalangku, termasuk tentera kita sendiri, rempuh sahaja. Faham? Ia adalah perintah gila. Tetapi orang bawahannya tahu, Panglima mereka kini tidak waras. Dia hanyalah badak sumbu yang marah, menuju untuk menyelamatkan adik perempuannya dengan penuh kemarahan. Ulangi, celaka. Tabik hormat, kami faham. Seluruh brigade mula bergerak oleh kemarahan seorang lelaki. Siren amaran berbunyi dan raungan enjin menggegarkan bumi. Dua ribut keluli yang besar mula bergerak serentak menuju ke Gerik. Hanya kemusnahan dan penghakiman yang akan ditinggalkan di laluan mereka. Pintu neraka terbuka luas. Sistem saraf tentera darat Malaysia tersebar di seluruh negara seperti sarang labah-labah gergasi. Di Pusat Kawalan Operasi Markas Angkatan Bersama, MKAB, pusat sistem saraf itu berpuluh-puluh monitor memantau semua pergerakan ketenteraan di semenanjung Malaysia 24 jam sehari. Pada tengah hari itu, pegawai situasi di Pusat Kawalan Operasi meragui mata mereka. Situasi berlaku, situasi berlaku. Jeritan cemas seorang pegawai muda memecahkan keheningan pusat kawalan. Pergerakan pasukan besar-besaran yang tidak dikenali dikesan dari Angkatan Gerak Cepat AGC dan Brigade Para ke-10. Suasana di pusat kawalan segera beku. Ketua Staf Operasi yang mengawasi papan situasi bangun serta-merta. Apa yang kamu laporkan sekarang? Skuadron helikopter tempur di bawah AGC, 12 helikopter tempur dan 8 helikopter serangan ringan sedang terbang rendah menuju ke Gerik dengan peluru hidup dipasang. Selain itu, helikopter pengangkut yang membawa tentera Regimen Komando AGC menyusul di belakang. Brigade Para pula menggerakkan batalion tugas khas dan batalion tinjauan mekanis serta kereta kebal pendekar melalui lebuh raya menuju ke Gerik. Mereka mengabaikan kawalan polis trafik.
Wajah semua pegawai di pusat kawalan menjadi pucat. Ini bukan latihan. Dalam latihan, laporan awal kepada MKAB adalah wajib. Ini jelas merupakan tindakan di luar kawalan yang tidak dilaporkan. Dan 2 unit elit Tentera Darat Malaysia bergerak serentak ke satu lokasi, seolah-olah telah diatur di mana sasaran. Kedua-dua unit menuju ke pangkalan Batalion Ketiga, Regimen ke-72, Division Infanteri ke-45, Gerik. Keluhan pendek keluar dari mulut Ketua Staf Operasi. Apa yang sedang berlaku? Dia segera cuba menghubungi komandan kedua-dua unit. Hubungi Panglima AGC dan Panglima Brigade. Para sekarang. Tetapi hanya jawapan dingin yang datang dari gagang telefon. Sambungan gagal. Kedua-dua panglima tidak menjawab panggilan. Ini jelas merupakan penderhakaan. Tidak mungkin. Ketua Staf Operasi menghadapi situasi kecemasan terburuk yang tidak pernah dialaminya sepanjang puluhan tahun perkhidmatannya. Dengan tangan yang gemetar, dia mengangkat talian kecemasan untuk melaporkan kepada ketua atasannya, Panglima Angkatan Tentera PAT. Tetapi sebelum dia sempat menekan butang, suara yang dingin dan berwibawa kedengaran dari belakangnya. Tidak perlu laporkan. Ketua Staf Operasi berpaling terkejut. Di situ berdiri PAT Jeneral Datuk Seri Zulkifli, berpeluk tubuh. Tiada siapa yang tahu bila dia datang. Tuan PAT sekarang Lieutenant Jeneral Taufik dan Major Jeneral Tahir sedang. Saya tahu. Jeneral Zulkifli memotong kata-katanya. Ekspresinya diselubungi keseriusan yang tidak dapat dibaca. Semua pergerakan mereka dibuat di bawah kebenaran saya. Ya, tetapi Tuan PAT, ini bukan latihan, kata Jeneral Zulkifli. Ini adalah pembersihan. Dia merenung skrin pusat di pusat kawalan. Di atas skrin, 2 anak panah merah besar bergerak ke arah satu titik kecil di Gerik seperti penyepit gergasi. Mulai sekarang, semua komunikasi dan laporan berkaitan operasi ini hanya akan dilaporkan terus kepada saya. Kepada dunia luar, umumkan bahawa ini adalah latihan anti pengganas berskala besar di dalam Angkatan Tentera. Faham? Kami terima arahan. Ketua Staf Operasi tidak berani bertanya apa-apa lagi dia dapat merasakan. Peristiwa yang disaksikannya ini adalah permulaan ribut besar yang akan menulis semula sejarah Tentera Darat Malaysia. Dan dia melihat kesedihan dan kemarahan yang sangat samar melintas di mata komandan tertingginya, Jeneral Zulkifli, di lebuh raya utara selatan menuju ke Gerik. Berpuluh-puluh kereta kebal, pendekar dan kenderaan tempur infanteri beroda K808 bergegas dengan deruman yang menggerunkan. Trek dan tayar mereka memecut di lebuh raya seolah-olah akan mengoyak asfalt. Kenderaan awam beralih ke bahu jalan dalam ketakutan. Di dalam kereta kebal pemerintah di barisan hadapan, Major Jeneral Tahir dengan lengan baju tempurnya dilipat hingga ke siku merenung peta operasi. Wajahnya merah menyala dengan kemarahan. Laporkan lokasi semasa. Berapa jauh lagi ke sasaran? Laporkan. Jangka tiba ke sasaran dalam 15 minit. Pecut lagi. Kita akan sampai dalam 10 minit. Dia tidak sabar. Setiap saat terasa seperti neraka. Di kepalanya hanya ada gambaran adik perempuannya yang tertimbus di bawah timbunan tanah hitam. Di sebelahnya, pembantu peribadi bertanya dengan suara yang gemetar, "Tuan Panglima, adakah Tuan benar-benar bercadang untuk merempuh pintu gerbang pangkalan? Boleh berlaku pertumpahan darah antara pasukan kita?" Tahir menjawab tanpa memandangnya. "Aku tidak pergi untuk menyerang pasukan kita." Suaranya pecah. "Aku pergi untuk menangkap serangga yang menanam adikku. Dan apabila menangkap serangga, darah pasti terpercik." Matanya bersinar dengan niat membunuh. Pada waktu yang sama, di ruang udara Gerik, dudu-dudu-dudu, berpuluh-puluh helikopter menyelubungi langit seperti kawanan burung keluli yang besar. Di kokpit helikopter tempur di barisan hadapan, Lieutenant Jeneral Taufik sendiri memegang kayu kawalan.
Beliau adalah juruterbang veteran dengan kemahiran menerbangkan helikopter terbaik dalam tentera darat Malaysia. Matanya merenung sasaran di hadapan. Laporan daripada anak buahnya kedengaran tanpa henti melalui headset. Skuadron Alpha tiba di ruang udara sasaran. Tiada kelainan. Skuadron Bravo selesai mengepung perimeter luar pangkalan musuh. Dia tidak memberikan sebarang jawapan. Dia hanya mengendalikan sistem bidikan canggih helikopter itu dengan senyap. Beep. Padang kawat pangkalan itu berada dalam sasaran bidikan silang berwarna hijau di tengah-tengah skrin. Dia melihat sebuah jentolak dan timbunan tanah hitam yang baru dipadatkan di tengah padang kawat. Akal warasnya terputus. Dia membuka saluran komunikasi penuh di radio. Suaranya yang dingin seperti ais menampar telinga semua juruterbang helikopter di ruang udara gerik. Sebarkan arahan. Musnahkan semua kemudahan komunikasi dan kemudahan pemerintah pangkalan kecuali rejim tidur. Ya, musnahkan Tuan Panglima. Tembakan amaran. Tunjukkan kepada mereka bahawa kita tidak datang untuk bergurau. Dia membuka kunci keselamatan chain gun 30mm yang dipasang pada helikopternya dan menarik picu. Du-du-du-du-du-du-du-du. Api meletus dari muncung helikopter dan peluru penjejak terbang melintasi udara seperti laser merah. Peluru-peluru itu mengenai menara antena komunikasi pangkalan dengan tepat. Kabum! Menara keluli besar itu terbelah dua dan runtuh dengan letupan. Dengan isyarat itu, semua helikopter tempur lain mula memuntahkan api serentak. Du-du-du-du. Kabum! Pangkalan itu serta-merta bertukar menjadi medan perang sebenar. Kemah pemerintah terbakar dan kenderaan meletup. Jeritan dan siren amaran bercampur aduk mencipta kekecohan. Hanya satu tempat yang sunyi, padang kawat tempat Siti Aisyah ditanam. Ia adalah mata ribut. Dan ke arah pusat ribut itu, bencana keluli sedang memecut dari darat. Masa penghakiman telah bermula dengan cara yang paling dominan dan kejam. Bunyi apa tu? Kolonel Zainal Abidin dan 4 orang kanannya sedang meraihkan kemenangan di pejabat mereka. Mereka percaya bahawa mereka telah menyingkirkan gangguan yang menjengkelkan bernama Siti Aisyah dengan sempurna. Mereka yakin bahawa kerajaan mereka kini akan kekal selama-lamanya tanpa sebarang ancaman. Tetapi pada saat itu, tanah mula bergegar. Pada mulanya, ia adalah getaran yang sangat halus. Tetapi getaran itu serta-merta bertukar menjadi gempa bumi besar yang menggegarkan seluruh bangunan. Tingkap bergetar dan debu jatuh dari siling. Dan langit terkoyak. Du-d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 u. Raungan helikopter yang memecahkan gegendang telinga menyelubungi langit, bukan satu atau dua. Puluhan bayang-bayang keluli menghalang matahari dan menyelubungi ruang udara pangkalan. Kabum! Pada saat itu juga, menara komunikasi di luar pangkalan runtuh dengan letupan besar. Apa? Apa tu? Tentera musuh, serangan hendap. Zainal Abidin menjerit dengan wajah pucat. Tetapi berbeza dengan jangkaannya, siren amaran tidak berbunyi kerana semua elektrik dan komunikasi di pangkalan telah terputus sepenuhnya. Pangkalan itu telah menjadi pulau yang terasing sepenuhnya. Semasa mereka panik dan kelam kabut, KRAKKK. Pintu gerbang keluli berat yang menjaga pintu masuk utama pangkalan remuk seperti kertas dan terbang ke dalam. Melalui jurang itu, sebuah kereta kebal pendekar keluar dengan deruman dari kegelapan pekat. Di belakangnya, berpuluh-puluh kenderaan berperisai mencurah masuk ke dalam pangkalan seperti Legion Keluli yang bangkit dari neraka. Arg! Pengawal pintu gerbang bertempiaran tanpa sempat melawan. Dan dari langit, tali hitam diturunkan. Berpuluh-puluh, malah ratusan anggota pasukan khas berpakaian serba hitam dan bertopeng turun ke padang kawat dan bumbung bangunan tanpa bunyi seperti labah-labah. Pergerakan mereka sempurna. Mereka dengan pantas menguasai semua titik penting pangkalan seolah-olah telah diatur.
stor senjata, khemah pemerintah dan juga bangunan utama tempat Zainal Abidin berada. Bam. Pintu masuk utama bangunan utama dipecahkan oleh bahan letupan. Flash, bom tangan kilat meletup dan asap gas pemedih mata memenuhi koridor. Uhuk, uhuk. Zainal Abidin dan orang-orang kanannya jatuh tanpa daya dalam asap pedih itu. Hantu hitam menghampiri mereka. Jangan bergerak. Gerak. Kami tembak. Muncung senapang yang dingin diacukan ke kepala mereka. Mereka ditundukkan tanpa daya di dalam pejabat mereka, tanpa sempat bergerak walau selangkah pun. Operasi itu berakhir dalam masa 5 minit sahaja. Pangkalan itu ditawan sepenuhnya. Anggota pasukan khas mengumpulkan semua askar pangkalan di padang kawat. Mereka berdiri rapat dan menggigil seperti kawanan domba yang ketakutan. Dan Kolonel Zainal Abidin dan 4 orang kanannya diheret keluar seperti tawanan dan dilempar ke hadapan mereka. Apabila kekecohan di padang kawat reda, 2 helikopter pemerintah mendarat perlahan-lahan di tengah padang kawat. Dari satu helikopter, Lieutenant General Taufik dengan wajah dingin seperti ais melangkah keluar. Di belakangnya, tentera regimen komando berbaris. Dari helikopter yang lain, Major Jeneral Tahir dengan mata membara seperti api melangkah keluar. Di belakangnya, anggota pasukan khas bersenjata berat berdiri teguh. Kedua-dua jeneral bersaudara itu berdiri berhadapan di tengah padang kawat. Pakaian seragam mereka kemas tanpa sebutir debu dan tiada ekspresi di wajah mereka. Tetapi di mata mereka, api yang mengumpulkan semua kemarahan neraka sedang marah. Mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya berjalan perlahan-lahan ke satu tempat, ke arah timbunan tanah hitam tempat Siti Aisyah ditanam. Ratusan askar menahan nafas. Kedua-dua bersaudara itu berdiri di hadapan timbunan tanah itu. Mereka merenung tanah yang dingin itu tanpa berkata apa-apa seketika. Korek. Perintah Taufik perlahan. Tentera komando berlari dan mula mengorek tanah dengan tangan kosong. Kuku mereka patah dan darah mengalir, tetapi mereka tidak berhenti. Berhenti! Abang Taufik memegang bahunya. Panggil medik, sekarang. Anggota medik yang telah bersiap sedia berlari membawa pengusung. Mereka dengan berhati-hati meletakkan tubuh Siti Aisyah di atas pengusung dan menuju ke helikopter. Nafasnya masih ada. Barulah selepas melihat Siti Aisyah diangkat ke helikopter dan dibawa pergi ke langit, kedua-dua bersaudara itu berpaling. Dan mata mereka yang membara beralih kepada 5 ekor serangga yang terbaring merangkak di lantai. Siapa? Tanya Abang Taufik. Suaranya lebih dingin daripada tundra Siberia. Aku tanya, siapa yang buat adikku jadi begini? Tiada siapa yang menjawab. Tak boleh cakap. Adik Tahir melangkah ke hadapan. Dia menarik kola baju Kolonel Zainal Abidin yang merangkak di lantai. Tubuh Zainal Abidin yang besar terangkat ke udara seperti bulu. Kau ya, Tahir menggerutu. Kau berani buat adikku begini? Bum! Penumbuknya menghentam wajah Zainal Abidin. Bunyi tulang hidung Zainal Abidin patah kedengaran. Tubuhnya dilempar semula ke lantai. Tolonglah, jangan bunuh saya. Zainal Abidin merayu, meludah darah. Jangan bunuh saya? Tahir ketawa seperti orang gila. Bagus, aku akan hantar kau ke dunia lain dengan sangat selesa. Dia mengeluarkan pistolnya dari sarung. Klak. Dia mengacukan muncung pistol ke kepala Zainal Abidin tanpa teragak-agak. Jangan. Abang Taufik memegang lengannya. Kita tidak boleh membunuhnya semudah ini. Dia merampas pistol itu dari tangan adiknya dan memasukkannya semula ke dalam sarung. Dan di hadapan semua askar yang memerhati, dia sendiri mengoyak pangkat kolonel dari bahu Zainal Abidin. Crack. Bersama bunyi pakaian seragamnya terkoyak, semua wibawa dan kehormatannya jatuh ke lantai. Polis tentera panggil Taufik perlahan. Ya, tangkap dia. Termasuk kelima-lima serangga ini dan semua pegawai yang bersubahat dengan perintah mereka. Sekarang. Dakwaan.
cubaan membunuh, penyalahgunaan kuasa dan semua dakwaan yang akan membuatkan mereka menyesal kerana ia bukan waktu perang. Kata-kata terakhirnya adalah seperti hukuman mati. Polis tentera bergegas dan mengunci gari dingin di tangan mereka. Penghakiman telah bermula, tetapi ini bukan pengakhiran. Ini hanyalah permulaan kepada perang besar. Kemarahan sebenar kedua-dua bersaudara itu belum bermula. Rasa logam dingin membelenggu pergelangan tangan Kolonel Zainal Abidin, Clark. Bunyi gari dikunci adalah seperti hukuman mati yang menandakan berakhirnya kerajaannya. Dia telah kehilangan segala-galanya, pangkatnya, kuasanya dan juga nyawanya. Dia melutut tanpa daya di lantai padang kawat yang berdebu, menundukkan kepala. Adakah air mata penyesalan atau air mata kemarahan? Tiada siapa yang tahu. 4 orang kanannya yang setia juga melutut di sebelahnya dalam keadaan yang sama. Di wajah mereka kini hanya tinggal ketakutan seperti binatang, menggantikan keangkuhan. Mereka samar-samar meramalkan neraka yang menanti mereka. Ratusan askar yang memenuhi padang kawat menyaksikan pemandangan penghakiman yang kejam ini tanpa mengeluarkan bunyi. Di mata mereka terdapat ketakutan, tetapi pada masa yang sama, perasaan lega yang sangat samar. Perasaan bercampur baur menyaksikan kejatuhan tiran yang menindas mereka. Kedua-dua jeneral bersaudara itu berdiri seperti gunung di hadapan mereka. Adik, Meja Jeneral Tahir, masih bernafas kasar, seolah-olah kemarahannya belum reda. Penumbuknya digenggam erat, seolah-olah akan terbang ke wajah Zainal Abidin lagi bila-bila masa. Jangan fikir ini sudah berakhir. Kamu serangga, dia menggerutu. Sebelum kamu berdiri di mahkamah tentera, aku sendiri akan mengubah suai roh kamu yang busuk itu. Semua kesakitan yang kamu lakukan kepada adikku dan kepada askar-askar ini akan kamu terima kembali berpuluh-puluh, beratus-ratus kali ganda. Setiap perkataannya penuh dengan niat membunuh. Tetapi abang, Lieutenant Jeneral Taufik, menahannya. Sudah, Tahir. Suaranya tenang, tetapi beban yang terkandung di dalamnya cukup untuk meredakan kemarahan adiknya yang seperti api. Dendam peribadi kita sudah berakhir. Mulai sekarang, kita mesti memulakan penghakiman awam atas nama tentera. Dia menepuk bahu adiknya dan dia berjalan melepasi pesalah yang melutut itu ke tengah padang kawat. Dia memandang sekeliling ke arah semua askar di padang kawat. Aku Lieutenant Jeneral Taufik, Panglima Angkatan Gerak Cepat. Suaranya bergema di seluruh padang kawat melalui pembesar suara. Dan ini di sebelahku adalah Meja Jeneral Tahir, Panglima Brigade Para ke-10. Kita datang ke sini hari ini atas satu sebab sahaja. Dia berhenti seketika dan pandangannya beralih ke timbunan tanah hitam tempat Siti Aisyah baru ditanam. Kita datang untuk menyelamatkan adik kita. Tetapi pada masa yang sama, kita datang untuk menyelamatkan kamu semua. Mata askar-askar itu bergetar mendengar kata-katanya yang tidak dijangka. Aku tahu kesakitan yang kamu lalui selama ini. Bahawa kamu terpaksa hidup di bawah binatang-binatang ini, maruah kamu sebagai manusia dipijak dan kamu terpaksa menggigil dalam keganasan dan ketakutan setiap malam. Ada emosi yang samar buat kali pertama dalam suaranya. Ia bukan kemarahan. Ia adalah simpati dan rasa bersalah yang mendalam dan aku tahu. Kamu terpaksa berdiam diri kerana kamu tahu ada kuasa besar yang tidak kelihatan di belakang mereka. Kamu takut penentangan kecil kamu akan membawa pembalasan yang lebih besar. Aku faham. Dia menarik nafas sebentar, tetapi sekarang berbeza. Kekuatan kembali ke dalam suaranya. Kini, di belakang kamu ada aku dan Tentera Darat Malaysia. Jangan takut lagi. Jangan berdiam diri lagi. Dia memandang mata setiap askar. Aku tanya kamu. Selain 5 ekor ini, adakah terdapat parasit lain yang membusukkan unit ini? Adakah terdapat pesalah lain yang menyusahkan kamu dan mencemarkan kehormatan kamu? Padang kawat menjadi sunyi seolah-olah air telah dicurah.
Askar-askar itu hanya saling berpandangan, tidak berani membuka mulut. Akar ketakutan yang tertanam jauh di dalam tubuh mereka lebih dalam daripada yang dijangka. Tepat pada masa itu, suara yang sangat kecil dan gemetar memecahkan keheningan. Semua mata beralih ke arah suara itu. Seorang pribadi berwajah kurus yang berdiri di sudut barisan mengangkat tangan. Seluruh tubuhnya menggigil seperti pokok, tetapi matanya bersinar dengan keberanian buat kali pertama. Sarjan Mejar Kim ada. Dia merampas gaji kami dan menyuruh kami melakukan tugas peribadi. Sebaik sahaja pengakuan pertamanya keluar, suara-suara lain mula keluar dari sana-sini seolah-olah empangan telah runtuh. Sarjan Mejar Park di unit perjawatan juga sama. Dia meminta rasuah daripada kami sebagai pertukaran untuk cuti dan pelepasan. Lieutenant Lee di unit penyelenggaraan. Saya sendiri melihat dia mengeluarkan alat ganti tentera keluar. Suara-suara itu semakin kuat, bertukar menjadi laungan besar. Kemarahan dan kesedihan mereka yang tertahan akhirnya meletus. Taufik mendengar semua tuduhan itu dalam diam. Di sebelahnya, Komandan Polis Tentera mencatat setiap nama. Bagus, kata Taufik apabila laungan itu reda. Komandan Polis Tentera, tangkap semua orang yang namanya disebut sekarang juga tanpa kecuali. Ya, kami faham. Padang Kawat sekali lagi dilanda ribut pembersihan berdarah. Berpuluh-puluh pegawai bawahan dan tengah diheret keluar dengan gari di hadapan askar-askar yang memerhati. Unit itu dilahirkan semula dari tempat yang paling rendah. Taufik memandang sekeliling ke arah pegawai yang tinggal. Jumlah mereka kini tidak banyak. Aku tanya kamu untuk kali terakhir, suaranya tidak lagi dingin. Rantai pemerintah unit ini telah runtuh sepenuhnya. Tetapi unit ini tidak akan hilang. Unit ini mesti dibina semula oleh tangan kamu sendiri. Adakah kamu mempunyai keberanian untuk memulakan permulaan baru di atas tanah yang busuk ini? Jawab hanya dengan sanggap. Pada mulanya, hanya beberapa suara yang samar kedengaran. Itu sahaja suara kamu? Kamu adalah askar. Aku tanya lagi. Boleh buat? Sanggap. Kali ini suara yang sedikit lebih kuat keluar. Ini yang terakhir. Adakah kamu bersedia untuk mempertaruhkan segala-galanya dan membangkitkan semula unit ini? Sanggap. Sanggap. Akhirnya laungan yang menggemparkan seluruh padang kawat meletus. Di mata mereka bukan lagi ketakutan. Di situ membara harapan dan keazaman baharu. Senyuman yang sangat samar muncul di bibir Taufik. Dia berpaling ke arah adiknya, Tahir. Nampaknya peranan kita sudah berakhir. Tidak, abang. Tahir menggelengkan kepalanya. Matanya masih membara dengan kemarahan. Belum berakhir. Dia menunjuk dengan dagunya ke arah Zainal Abidin yang diheret keluar dengan gari. Kita belum menangkap kepala sebenar yang bersembunyi di belakangnya. Kumpulan di belakang yang membolehkan semua ini berlaku. Senyuman Taufik hilang. Matanya kembali bersinar dingin. Dia tahu pertempuran terbesar masih belum bermula dan musuh dalam pertempuran itu akan menjadi raksasa yang tidak dapat dibandingkan dengan Zainal Abidin. Kedua-dua bersaudara itu saling berpandangan tanpa berkata apa-apa. Pemburuan sebenar mereka bermula sekarang. Selepas pembersihan berdarah di Padang Kawat, keheningan yang berat disertai dengan udara tragis yang menandakan permulaan baru. Lieutenant Jeneral Taufik dan Major Jeneral Tahir, kedua-dua jeneral bersaudara itu, merasakan bahawa misi mereka belum berakhir. Mereka telah memotong ranting busuk bernama Zainal Abidin, tetapi akar yang lebih besar dan dalam yang membekalkan nutrien kepada ranting itu masih kekal tersembunyi jauh di dalam tanah. Satu ibu pejabat siasatan khas gabungan IPS gabungan yang terdiri daripada pasukan penyiasat elit dari 2 angkatan dan division segera ditubuhkan. Siasatan itu diketuai sendiri oleh abang yang tenang, Lieutenant Jeneral Taufik. Dia tidak berniat untuk menutup kes ini sebagai kes penderaan dan ketidakpatuhan biasa di dalam unit. Dia bertekad untuk mencari dan mencabut akar kepala sebenar yang tersembunyi di sebalik kes ini.
Siasatan berjalan pantas dan kejam. Pasukan penyiasat terlebih dahulu mengasingkan dan menahan Zainal Abidin dan orang-orang kanannya di bilik tahanan berasingan dan memulakan soal siasat yang sengit. Pada mulanya, mereka berkeras untuk berdiam diri. Mereka yakin bahawa kumpulan di belakang mereka akan datang menyelamatkan mereka, tetapi harapan mereka musnah dalam masa semalam. Taufik tidak menawarkan sebarang pujukan atau rundingan kepada mereka. Sebaliknya, dia menunjukkan realiti kepada mereka. Ini adalah senarai jenayah yang telah kamu lakukan. Di atas meja dingin bilik soal siasat, timbunan ratusan dokumen dilemparkan. Di dalamnya, semua bukti rasuah, penyelewengan dan serangan yang mereka lakukan selama beberapa tahun dicatatkan dengan padat. Kenyataan bertulis askar, buku akaun yang dipalsukan dan juga rakaman kamera tersembunyi aktiviti jenayah mereka. Dan ini adalah senarai hukuman yang akan kamu terima. Di sebelahnya, kanun jenayah tentera dibuka. Cubaan membunuh, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan bekalan tentera, serangan khas terhadap bawahan semua dakwaan yang boleh dikenakan ditandakan dengan pen merah yang menakutkan. Jika semua jenayah disahkan, mereka boleh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Perisai yang melindungi kamu kini telah hilang. Kumpulan besar di belakang kamu itu kini bersembunyi dalam ketakutan. Bimbang rahsia mereka akan terbongkar, apatah lagi datang untuk menyelamatkan kamu. Suara Taufik yang dingin seperti ais membelah udara bilik soal siasat. Pilih. Adakah kamu akan membusuk di penjara seumur hidup dengan semua jenayah itu? Atau adakah kamu akan mendedahkan semua yang kamu tahu dan mengambil peluang untuk terus hidup? Kata-katanya manis dan mematikan seperti bisikan syaitan. Akhirnya, orang pertama yang menyerah adalah seorang mejar, tangan kanan Zainal Abidin. Dia mengakui segala-galanya. Dan dengan pengakuannya sebagai permulaan, yang lain mula membongkar semua rahsia yang mereka tahu seolah-olah berlumba. Dan dari mulut mereka, sebab sebenar di sebalik keseluruhan insiden ini akhirnya terbongkar. Sarjan Siti Aisyah bukan sekadar mengganggu mereka, dia telah membuka kotak Pandora yang akan menggegarkan kerajaan rasuah besar mereka. Beberapa minggu yang lalu, Siti Aisyah, seorang askar baru, sedang mempelajari tugas pentadbiran dan logistik pangkalan. Walaupun dilahirkan sebagai anak askar, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang sistem tentera. Dia hanya menandatangan dan mencop dokumen seperti yang diarahkan oleh pegawai atasannya. Pada suatu hari, semasa menyemak satu fail dokumen, dia menemui sesuatu yang pelik. Ia adalah kontrak yang berkaitan dengan kerja pembaikan gudang lama di luar pangkalan. Jumlah kontrak itu mencecah ratusan ribu ringgit. Tetapi dia tahu bahawa gudang itu telah siap dibaiki oleh pasukan kontraktor lain beberapa bulan yang lalu. Dia pada mulanya berfikir bahawa dia telah tersalah faham, tetapi dia tidak boleh membiarkannya berlalu. Jantungnya terasa dingin. Dia sedar bahawa inilah yang dimaksudkan oleh ayahnya sebagai mencemarkan pakaian seragam tentera. Dia melaporkan perkara itu kepada ketua logistik, pegawai atasannya. Tetapi ketua logistik itu mentertawakan laporannya dan mengabaikannya. Sarjan, kalau nak hidup senang dalam tentera, buat-buat tak nampak apa yang tak patut dilihat dan buat-buat tak tahu apa yang tak patut diketahui. Faham? Tetapi Siti Aisyah tidak berundur. Dia berkata bahawa dia akan melaporkan perkara itu kepada komandan yang lebih tinggi, iaitu komandan batalion. Itu adalah permulaan tragedinya. Malam itu, dia dipanggil oleh Kolonel Zainal Abidin dan orang-orang kanannya. Mereka mengheretnya ke gudang dan memukulnya dengan kejam. "Kamu betina celaka. Kamu berani cuba memotong sumber rezeki kami?" Mereka mengugutnya agar tidak membuka mulut lagi, tetapi dia tidak tunduk. Matanya masih hidup. Mereka sedar hanya ada satu cara untuk menutup mulut wanita yang keras kepala itu, keheningan yang sempurna. Itulah sebabnya mereka merancang rancangan tanam hidup-hidup yang mengerikan itu.
untuk membungkamnya selama-lamanya dengan menghukumnya di hadapan semua askar pangkalan sambil memotong tunas semua maklumat dalaman yang lain. Kemarahan kedua-dua bersaudara itu memuncak apabila mengetahui semua kebenaran. Binatang-binatang itu, adik Tahir menumbuk dinding. Tangannya koyak dan darah mengalir, tetapi dia tidak peduli. Ia bukan sekadar penderaan. Adik kita berjuang sendirian menentang kejahatan besar ini. Suara Abang Taufik bergetar halus dengan kemarahan yang membara dan rasa bersalah terhadap adiknya. Mereka segera meluaskan siasatan. Mereka mula menyiasat kumpulan di sebalik kerja hantu itu dan mereka tidak lama kemudian berhadapan dengan nama yang lebih besar. Orang yang meluluskan kerja itu dan menutup mata terhadap semua rasuah di belakang. Dia adalah Brigadier Jeneral Ramli, Komandan Atas Zainal Abidin dan Komandan Markas Logistik Tentera di kawasan itu. Taufik segera mengeluarkan waran tangkap terhadap Brigadier Jeneral Ramli. Pasukan khas polis tentera menyerbu pejabatnya, tetapi mereka terlambat satu langkah. Ramli telah menyedari segala-galanya dan telah melarikan diri. Hanya sekeping nota yang ditinggalkan di mejanya. Kamu tidak akan dapat menangkap aku. Ia adalah ejekan sombongnya. Jejaki, kejar dia sehingga ke hujung Malaysia. Perintah Taufik dikeluarkan. Perintah penangkapan kecemasan dikeluarkan untuk Brigadier Jeneral Ramli di seluruh tentera. Tetapi dia hilang seperti asap. Tiada jejaknya ditemui di mana-mana. Jelas ada kuasa besar yang melindunginya dan membantunya melarikan diri. Siasatan sekali lagi menemui jalan buntu. Kedua-dua bersaudara itu sedar. Pertempuran ini tidak boleh ditamatkan hanya dengan kekuatan dalaman tentera. Mereka memerlukan kuasa yang lebih besar. Kuasa luar yang boleh memecahkan kartel yang tidak kelihatan itu. Tepat pada masa itu, panggilan telefon datang dari ayah mereka, Mansur. Beliau mendengar kemajuan siasatan kedua-dua anaknya dalam diam. Dan dia berkata perlahan, sudah tiba masanya. Ya, ayah. Apa maksud ayah? Sudah tiba masanya aku sendiri yang bertindak. Kedua-dua anak lelakinya yang jeneral itu menahan nafas mendengar kata-kata itu. Mereka samar-samar tahu. Ayah mereka bukan sekadar nelayan biasa. Dan betapa menakutkannya berat kata-kata, dia bertindak. Naga hitam akhirnya mula bergerak. Siasatan menemui jalan buntu. Brigadier Jeneral Ramli telah menghilangkan diri sepenuhnya, seolah-olah mengejek rangkaian siasatan seluruh tentera darat Malaysia. Kuasa tidak kelihatan di belakangnya jauh lebih kuat dan teliti daripada yang dijangkakan. Mereka berakar umbi bukan sahaja di dalam tentera, tetapi juga di polis, pejabat peguam negara, malah dalam politik. Kuasa dalaman tentera yang dimiliki oleh Taufik dan Tahir sahaja tidak mencukupi untuk menjatuhkan kartel rasuah besar itu sepenuhnya. Pendapat umum juga mula beralih menentang mereka. Media yang pada mulanya memuji tindakan heroik kedua-dua bersaudara itu, kini mula mempersoalkan kaedah siasatan mereka apabila siasatan berlanjutan dan mereka gagal menangkap tokoh utama, Ramli. Adakah ia penyalahgunaan kuasa yang berlebihan, dendam peribadi yang berbahaya di dalam tentera? Musuh menggunakan media dengan licik. Mereka mengalihkan tumpuan kes ini daripada perang melawan rasuah kepada pergaduhan puak di dalam tentera. Kedua-dua bersaudara itu tiba-tiba dikritik sebagai komandan yang melulu yang mencetuskan kekacauan di seluruh tentera demi membalas dendam adik mereka. Istana Negara dan Kementerian Pertahanan juga mula merasakan tekanan. Mereka tidak mahu kes ini dibesarkan lagi. Mereka mahu menutup kes ini pada tahap yang sesuai. Menteri Pertahanan berada dalam dilema. Dia tahu kebenaran kes ini, tetapi dia juga tidak berdaya menghadapi tekanan politik yang tidak kelihatan. Dia memerlukan satu jalan keluar terakhir untuk memecahkan kebuntuan ini dan dia tahu di mana jalan keluar itu berada. Punca semua insiden
punca semua kemarahan, nelayan tua yang tinggal di kampung nelayan kecil di Terengganu. Menteri itu menuju ke Terengganu secara tidak rasmi tanpa memberitahu sesiapa. Dia mahu mengesahkan sendiri niat sebenar lelaki tua yang memulakan segala-galanya dan dia perlu memujuknya untuk berhenti pada tahap ini. Selepas mencari, dia menemui rumah usang Mansur. Tanpa setiausaha atau pengawal, dia mengetuk pintu lama itu bersendirian. Tok-tok. Selepas seketika, pintu dibuka dan Mansur, dengan wajah penuh kedutan dalam, muncul. Dia tidak menunjukkan sebarang kejutan terhadap lawatan Menteri Pertahanan yang tidak diumumkan. Seolah-olah dia sudah tahu bahawa dia akan datang. Kenapa tuan datang ke tempat yang hina ini? Suaranya kasar dan kekok. Mansur membenarkannya masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Rumah itu usang tetapi bersih. Beberapa gambar hitam putih lama tergantung di dinding. Menteri itu duduk di anjung dan mula bercakap dengan susah payah. Dia menerangkan kesukaran yang dihadapi oleh siasatan dan keadaan politik semasa dan dia berkata dengan berhati-hati, "Bagaimana kalau tuan berhenti pada tahap ini demi kehormatan anak-anak tuan?" Mansur tidak menjawab. Sebaliknya dengan senyap mengangkat cawan teh dan menghirup teh. Matanya tenang seperti laut yang tidak terduga dalamnya. "Tuan Menteri," dia membuka mulutnya selepas seketika. "Anak-anak saya tidak berjuang demi kehormatan. Mereka hanya mengikut ajaran ayah mereka. Ajaran keras bahawa sesiapa yang mencemarkan pakaian seragam tentera, dia bukan manusia." Dengan kata-katanya, menteri itu tidak dapat berkata apa-apa lagi. Di hadapan pandangan matanya, pangkatnya sebagai Menteri Pertahanan terasa sangat kerdil. Dia melihat sekeliling bilik tanpa disedari dan pandangannya terhenti pada satu tempat. Sebuah gambar hitam putih kecil diletakkan di atas meja sembahyang lama di sudut bilik. Dalam gambar itu, berpuluh-puluh askar muda berpakaian seragam tempur hitam merenung kamera dengan mata yang membara. Dan di tengah-tengah mereka berdiri seorang komandan dengan mata yang luar biasa muda dan tajam. Bulu roma menteri itu meremang. Dia tahu gambar itu, unit legenda yang kewujudannya hanya diketahui oleh segelintir pegawai tertinggi di dalam tentera. Pasukan khas Naga Hitam Paskhas NH, pasukan khas rahsia terkuat Malaysia yang telah dihantar ke pelbagai operasi rahsia dan menjadi ketakutan musuh sebagai Naga Hitam. Dan komandan muda dalam gambar itu. Menteri itu melihat berulang kali antara lelaki muda dalam gambar itu dan nelayan tua yang duduk di hadapannya dengan mata yang gementar. Walaupun ditutup oleh kesan masa, pandangan mata yang dingin dan dalam itu adalah sama. "Tuan," suara menteri itu bergetar tanpa disedari. Adakah nama tuan?" "Mansur." Mansur mengangguk dengan senyap sebagai jawapan. Menteri itu bangun serta-merta. Wajahnya pucat dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Naga Hitam, Mansur, legenda yang tidak pernah wujud dalam sejarah tentera. Nama yang telah hilang dari sejarah selepas berkhidmat dengan banyak jasa tetapi menolak semua kehormatan dan meninggalkan tentera. Dia adalah nelayan tua ini. Menteri itu sedar, makhluk yang dia hadapi selama ini bukan sekadar ayah mangsa yang teraniaya. Dia telah membangunkan naga hitam legenda yang sedang tidur jauh di dasar laut. Dia tidak mengusik misai harimau yang sedang tidur. Dia telah membangunkan naga hitam legenda yang sedang tidur di dasar lautan. "Kini tuan faham?" tanya Mansur perlahan. "Kenapa anak-anak saya tidak boleh berhenti? Dan kenapa saya tidak boleh membuat mereka berhenti?" Menteri itu tidak dapat memberikan sebarang jawapan. Dia hanya berdiri terpinga-pinga. Dia dapat merasakan kedudukan pertempuran ini kini telah berubah sepenuhnya. Musuh yang perlu dihadapi oleh Ramli dan kumpulan di belakangnya bukan lagi dua jeneral muda. Musuh mereka adalah mitos hidup tentera itu sendiri. Menteri itu tidak ingat bagaimana dia keluar dari rumah usang itu. Sebaik sahaja dia masuk ke dalam kereta, dia menelefon ke satu tempat. Ketua Setiausaha sulit kepada Perdana Menteri. "Tuan Setiausaha, ini Menteri Pertahanan. Saya meminta pertemuan segera dengan Perdana Menteri."
Ada apa, Tuan Menteri? Saya sudah tahu. Siapa yang kita ganggu? Saya sudah tahu. Malam itu, Kementerian Pertahanan dan Istana Negara huru-hara. Berat nama kebangkitan Naga Hitam lebih berat dan kuat daripada sebarang tekanan politik. Semua perisai yang melindungi Ramli hilang dalam sekelip mata. Tiada siapa yang berani menjadikan mitos hidup sebagai musuh. Dan beberapa hari kemudian, tempat persembunyian Brigadier Jeneral Ramli ditemui melalui satelit perisikan. Dia bersembunyi di sebuah kuil lama di Malaysia, bersedia untuk melarikan diri. Tetapi yang menemuinya bukanlah polis atau pejabat peguam negara. Yang menemuinya terlebih dahulu adalah lelaki tua berpakaian seragam tempur hitam yang muncul dari suatu tempat. Wajah mereka dipenuhi kedutan masa, tetapi mata mereka masih bersinar dengan niat membunuh seperti mata naga hitam ketika zaman muda. Mereka adalah bekas anak buah Mansur. Mereka telah berkumpul semula dari kegelapan, menjawab panggilan senyap komandan terakhir mereka. Lama tak jumpa, Ramli. Mansur muncul dari kegelapan. Ramli terjelepuk di situ, pucat seperti melihat hantu. Penghakiman telah bermula dengan cara yang paling senyap dan paling sempurna. Atas nama Naga Hitam. Kabar angin tentang kebangkitan Naga Hitam melanda seperti gelombang besar yang tidak kelihatan, melanda jauh ke dalam tentera dan politik. Fakta bahawa di belakang nama Mansur, si nelayan tua, berdiri unit legenda yang paling rahsia dan paling mematikan dalam sejarah tentera darat Malaysia. Fakta itu sahaja membuatkan semua puak yang melindungi Brigadier Jeneral Ramli menghilangkan diri dalam sekelip mata. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk melawan mitos hidup. Ramli diasingkan sepenuhnya. Dalam kegelapan kuil lama tempat dia bersembunyi, dia terpaksa berhadapan dengan Mansur dan bekas anak buahnya yang sudah tua, yang muncul seperti hantu, yang berdiri di hadapannya bukan sekadar askar tua yang bersara. Mereka adalah raksasa sebenar yang telah menjalankan tugas paling kotor tanpa nama dan kemasyhuran di dalam kegelapan atas perintah negara selama berpuluh-puluh tahun. Bagaimana kamu semua? Suara Ramli pecah kerana ketakutan. Mansur menghampirinya perlahan-lahan tanpa menjawab. Matanya kosong seperti jurang yang kehilangan semua emosi. Kamu telah melintasi garisan, katanya perlahan. Seorang askar boleh mencemarkan pakaian seragamnya, tetapi dia tidak boleh menjadi binatang yang memakai pakaian seragam dan menyakiti anaknya sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mansur berpaling, seolah-olah dia tidak berbaloi untuk mengotorkan tangannya sendiri. Di belakangnya, bekas anak buah Naga Hitam bergerak tanpa bunyi. Keesokan paginya, Brigadier Jeneral Ramli ditemui di hadapan pintu masuk utama Ibu Pejabat Polis Tentera Angkatan Tentera Malaysia, dibuang seperti guni. Semua tulangnya patah dan wajahnya hancur sehingga tidak dapat dikenali. Tetapi dia masih hidup. Mansur tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia membiarkannya hidup di dalam neraka, merenungkan dosanya seumur hidupnya. Itu adalah cara Naga Hitam. Apabila Ramli ditangkap, racun itu runtuh sepenuhnya. Dari mulutnya, nama semua ahli politik dan tokoh kerajaan yang bersekongkol dengannya keluar. Seperti air bah, Malaysia dilanda skandal rasuah terbesar sejak penubuhannya. Berpuluh-puluh ahli parlimen dan pegawai tinggi dipanggil oleh pejabat peguam negara. Dan akhirnya, hari penghakiman terakhir Mahkamah Tentera tiba. Dewan Mahkamah penuh sesak. Semua mata rakyat tertumpu kepada bekas Kolonel Zainal Abidin, bekas Brigadier Jeneral Ramli dan ramai lagi rakan sejenayah mereka yang berbaris di kandang tertuduh dengan pakaian banduan. Hakim membaca keputusan dengan suara yang berat. Jenayah mereka tidak terkira banyaknya. Penyelewengan bekalan tentera, penerimaan rasuah, penyalahgunaan kuasa, cubaan membunuh bawahan dan yang paling utama, pengkhianatan yang menggegarkan asas tentera. Tertuduh Zainal Abidin dijatuhi hukuman mati, tertuduh Ramli dijatuhi hukuman mati. Apabila hukuman tertinggi mahkamah dijatuhkan berturut-turut, Dewan Mahkamah dipenuhi dengan desahan pendek dan keluhan lega.
Kerajaan kotor mereka berakhir sepenuhnya atas nama undang-undang. Kedua-dua bersaudara Taufik dan Tahir menyaksikan perbicaraan itu dengan senyap dari barisan belakang. Di wajah mereka bukan kegembiraan pemenang, hanya keletihan dan kekecewaan seorang askar yang menamatkan perang yang panjang dan kotor. Mereka dipuji sebagai wira, rakyat memuji tindakan berani mereka, tetapi mereka menolak semua wawancara dan anugerah. Mereka berkata kepada wartawan, "Kami bukan wira," kata Abang Taufik dengan suara yang tenang. "Kami hanya melakukan tanggungjawab kami sebagai anak." Dan adik Tahir menyambung kata-katanya. Suaranya masih lantang. "Kami hanya menyelesaikan tugas biasa kami sebagai askar." Selepas kata-kata itu, kedua-dua bersaudara itu tidak lagi menampakkan diri di khalayak ramai. Mereka kembali dengan senyap ke tempat mereka, tempat seorang askar yang menjaga pertahanan Malaysia. Ribut besar yang mereka cetuskan reda perlahan-lahan. Tetapi kesan yang ditinggalkan oleh ribut itu sangat mendalam. Tentera telah mendedahkan luka yang paling menyakitkan, tetapi pada masa yang sama, ia telah membuktikan bahawa ia mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan luka itu sendiri. Dan di tengah-tengah semua ribut itu, terdapat seorang wira tua yang tidak diketahui oleh dunia. Setelah menyelesaikan peranannya, dia kembali ke kampung nelayan kecil di Terengganu. Dia kembali menjadi nelayan tua yang pendiam. Tiada siapa yang tahu siapa dia atau apa yang dia lakukan. Tetapi sejarah tentera darat Malaysia dan hati semua orang yang menghargai kehormatan askar akan sentiasa mengingati namanya Naga Hitam. Keadilan telah menemui tempatnya dengan cara yang paling senyap dan paling sempurna. Sarjan Siti Aisyah pulih secara ajaib. Luka-luka mengerikan yang ditinggalkan di tubuhnya kekal sebagai parut samar, tetapi matanya menjadi lebih dalam dan lebih kuat daripada sebelumnya. Ia adalah pandangan mata yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah kembali dari ambang kematian. Dia dipuji sebagai wira tersembunyi dalam insiden itu. Kementerian Pertahanan memuji keberanian dan semangat askar yang tidak mudah menyerah dan menganugerahkannya pingat pahlawan tentera. Dan mereka berjanji akan menyediakan peluang untuk dia bersara dengan terhormat dan menjalani kehidupan baru jika dia mahu. Tetapi dia menolak tawaran itu. "Saya ingin kekal sebagai askar," katanya kepada Menteri Pertahanan yang melawatnya dengan suara yang gemetar tetapi tegas. "Di tempat saya jatuh, saya melihat bukan sahaja keputusasaan tetapi juga harapan. Saya melihat keberanian ramai rakan sekerja yang bangun dan memecahkan keheningan di hadapan kejahatan. Saya mahu menjadikan tentera ini tempat yang lebih baik bersama-sama dengan mereka." Pilihannya memberikan kesan besar kepada seluruh tentera. Dia bukan lagi mangsa tragedi. Dia menjadi simbol keadilan yang melawan rasuah dan ikon kecekalan yang tidak hilang harapan walaupun dalam keputusasaan. Setahun berlalu sejak itu, semua ribut telah berlalu dan dunia kembali aman. Di kampung nelayan kecil di Terengganu, sebuah bot nelayan lama terapung di atas laut yang tenang di bawah sinaran matahari. 4 orang sedang memancing di atas bot itu. Ayah tua Mansur dengan pakaian kerja usang dan 3 anaknya duduk berbaris di sisinya. Di bahu mereka kini tiada lagi bintang atau pangkat yang berat. Mereka hanya di situ sebagai ayah, anak lelaki dan anak perempuan biasa. "Dapat!" jerit anak kedua, Tahir, dengan suara yang lantang. Joran pancingnya melengkung seperti busur dan seekor ikan perak melompat keluar dari air. "Diamlah, budak ni. Nanti semua ikan lari," tegur anak sulung, Taufik, dengan suara yang kekok, tetapi senyuman nipis tergantung di bibirnya. "Abang-abang, senyaplah sikit," kata Siti Aisyah, si bongsu, ketawa dengan suara yang jernih. Tiada lagi bayangan di wajahnya, senyumannya cerah dan hangat seperti sinaran matahari yang memancar di laut. Mansur memerhatikan pemandangan itu tanpa berkata apa-apa. Dia memegang joran pancing, tetapi pandangannya hanya tertumpu kepada 3 anaknya. Anak-anak lelaki yang membanggakan dan anak perempuan yang dikagumi.
Dia teringat kembali masa seperti neraka setahun yang lalu dan dia sedar apa yang dia lindungi sepanjang hayatnya bukan sekadar negara atau kehormatan. Apa yang dia benar-benar ingin lindungi adalah kebahagiaan biasa tetapi mempesona ini bersama-sama di atas bot kecil ini. Dia memandang ke langit dengan senyap, langit biru tanpa awan. Senyuman yang mendalam dan damai muncul di bibir kedutannya buat kali pertama selepas sekian lama. Perangnya yang panjang telah berakhir. Seorang nelayan tua membawa ribut dengan satu panggilan telefon, bukan dengan kuasa, tetapi dengan kasih sayang dan kehormatan. Dua orang jeneral menjatuhkan sistem besar, bukan dengan pangkat, tetapi dengan tanggungjawab untuk melindungi keluarga dan tentera mereka. Adakah anda fikir kekuatan sebenar datang dari bintang di bahu atau dari warisan wira yang bersembunyi secara senyap? Beritahu kami pendapat anda di ruangan komen. Terima kasih kerana mendengar.